restoran ni nampak je mewah, tapi kebersihan tak reti jaga langsung. Saya betul-betul minta maaf. Saya minta maaf, tuan. Cukup. Saya akan saman restoran ni. Jasmine, aku rasa ada orang nak sabotaj kau. Manalah ada lepas dekat dapur kita ni. Jasmine! Awak balik dulu. Esok awak jumpa saya. Baik, Syaf. Faizal, aku ada kerja untuk kau. Boleh, bos. Aku nak kau siasat satu perkara ni. Bos, bukan lagi satu benda, bos. Tadi dua benda pun saya boleh siasat untuk bos. Bos? Bos? Aziz. Sini. Apa kau nak? Kau pernah nampak tak? Siapa-siapa yang mencurigakan masuk dalam kawasan ni? Yang mencurigakan masuk dalam kawasan ni? Orang mencurigakan tak masuk dapur. Orang mencurigakan masuk bank. Kat sini tak ada duit. Kat sini ada seguni bawang. Aku tahu. Tapi dia orang yang tak sepatutnya ada dalam ni. Tapi dia masuk sini. Ada tak? Orang yang tak sepatutnya? Mana mungkin orang suka-suka boleh masuk dalam ni? Security ketat tau. Bukan suka-suka orang boleh masuk sini. Melainkan siapa? Aziz. Melainkan siapa, Aziz? Seharum bunga jasmine